Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 21 Mac dan kita akan meneliti carta euro dan pound Britain untuk menilai potensi pergerakan pasaran. Seperti yang dapat kita lihat, kedua-dua mata wang Eropah dan Britain kini berada dalam fasa pembetulan berbanding dolar Amerika Syarikat. Kelihatan para pedagang mula menilai semula optimisme mereka sebelum ini. Jangkaan mengenai dua lagi pemotongan kadar faedah oleh Fed tahun ini mungkin tidak lagi mencukupi untuk terus bertaruh pada kelemahan dolar dan membeli aset berisiko. Pergerakan menurun ini sudah lama tertangguh dan data yang diterima berkemungkinan hanya akan memperdalam pembetulan. Ambil contoh data UK semalam. Climate Count Change, iaitu ukuran bagi mereka yang menerima faedah berkaitan pengangguran, melonjak kepada 44,000 pada Februari berbanding 2,800 pada Januari. Walaupun kadar pengangguran itu sendiri kekal stabil, peningkatan tuntutan ini adalah isyarat yang membimbangkan bagi ekonomi UK. Pada masa yang sama, Bank of England mengekalkan kadar faedah pada 4.5%, menandakan pendirian yang berhati-hati. Daripada 9 ahli jawatan kuasa dasar kewangan MPC, 8 daripadanya mengundi untuk mengekalkan kadar faedah, manakala hanya seorang mengundi untuk menurunkan kadar. Governor Andrew Bailey menegaskan bahawa ekonomi masih di bawah tekanan, sebahagiannya disebabkan tarif perdagangan yang dikenakan pentadbiran Trump. Beliau juga menekankan bahawa usaha memerangi inflasi masih jauh daripada selesai dengan menyatakan bahawa penurunan tekanan inflasi berjalan perlahan. Ini menunjukkan bahawa Bank Pusat akan lebih berwaspada dalam memotong kadar faedah. Dalam konteks ini, Pound Britain gagal mendapat sokongan dan pembetulan berpusat. Hari ini menampilkan beberapa pengeluaran data makroekonomi, walaupun tiada satu pun dijangka memberi sokongan besar kepada mata wang berisiko. Di zon euro, pasaran akan menerima data mengenai akaun semasa Bank Pusat Eropah ECB serta bacaan terkini keyakinan pengguna. UK pula akan mengeluarkan data mengenai public sector, net borrowing dan industrial trends orders. Bagaimanapun, laporan-laporan ini dijangka tidak banyak mengubah naratif semasa atau menawarkan pemacu yang ketara bagi euro atau pound Britain. Bagi statistik Amerika Syarikat, tumpuan akan terarah kepada ucapan Presiden Fed New York, John Williams. Walaupun hala tuju dasar Rizab Persekutuan agak jelas, Williams tidak dijangka memberikan petunjuk baharu kepada pasaran. Namun begitu, dengan ketiadaan pemangkin utama lain, ucapannya mungkin masih mencetuskan turun naik jangka pendek, lebih-lebih lagi memandangkan kalender makroekonomi hari ini agak ringan. Beralih kepada gambaran teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa penembusan di bawah paras terendah semalam diikuti oleh false breakout pada 1.0806 boleh memberikan peluang untuk membuka posisi pembelian dengan sasaran kenaikan ke 1.0856. Di kawasan ini, penjual berkemungkinan kembali bertindak di mana false breakout pada 1.0856 akan menjadi isyarat penjualan yang boleh menolak euro ke 1.0806. Jika harga menembusi di bawah paras tersebut, euro mungkin menjunam ke 1.0770 dan berkemungkinan mencecah 1.0743. Pada paras ini, saya mencadangkan untuk membuka posisi pembelian di rebound dengan jangkaan pergerakan sebanyak 25 sehingga 30 pips. Pembelian di 1.0770 dan 1.0806 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Dalam senario bullish, penembusan di atas 1.0856 berkemungkinan menghapuskan kerugian semalam lantas membuka laluan untuk pemulihan ke 1.0905. Pada paras ini, membuka posisi penjualan di false breakout adalah munasabah. Penjualan di rebound juga relevan di 1.0952 dengan jangkaan pembetulan intraday sekitar 35 sehingga 40 pips. Bagi pound Britain, false breakout pada 1.2912 akan berfungsi sebagai isyarat pembelian, berpotensi mendorong pasangan GBP US dollar ke paras rintangan 1.2946. Jika harga gagal menembusi paras ini, saya mencadangkan membuka posisi penjualan di false breakout dengan jangkaan pembetulan intraday ke 1.2912. Pendebusan yang disahkan dan kukuh di bawah 1.2912 akan membuka laluan ke 1.2876 dan 1.2841. Pada paras 1.2841, pedagang boleh mempertimbangkan untuk membuka posisi pembelian di rebound
dengan sasaran pergerakan 25 sehingga 30 pips. Posisi pembelian di 1.2876 dan 1.2912 hanya patut dipertimbangkan jika berlaku false breakout. Jika tekanan jualan kekal lemah di 1.2946, pound Britain berkemungkinan kekal dalam julat mendatang. Dalam kes ini, saya akan melihat peluang untuk posisi penjualan di 1.2975 di false breakout atau di 1.3010 di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday sebanyak 30 sehingga 35 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.